Beluk Australorp. Ada ciri-ciri beluk Australorp. Kaki hitam. Kaki hitam ke beluk Australorp? Nak terbang aja tu. Nak terbang aja dia. Terbang aja dia. Beluk Australorp. Ada ciri-ciri beluk Australorp. Betina ni. Kaki dia hitam. Mata dia mata hitam. Bulu dia belu. Bapak dia Australorp splash. Ibunya tak tahu. Ibunya banyak. Ibunya kebanyakannya yang kacuk je. Kita tengok dah besar nanti. Ini dah ada 2 bulan ni. Kalau reban dia bisaut, saya gunakan dolomite. Dolomite jenis ni. Dolomite Kanga juga ni, tapi bukan yang selalu penternak guna tu. Ini selalu dolomite ni, dolomite pertanian. Saya tak silap. Kalau reban dia bersaut, saya guna dolomite ni lah. Di dolomite dia warna kawan garam bukit kan. Dia macam garam bukit warna dia. Bukan putih, selalu dolomite warna putih kan. Boleh je kita guna dolomite jenis ni pun boleh. Saya dah guna 2 guni dah saya guna 2 guni ni. Ini dah dekat 2 tahun dah saya guna dolomite ni. Okey je. Dolomite ni boleh beli di kedai baja, kedai haiwan pun ada. Satu guni ni saya pun dah tak ingat berapa. Bawah RM30 harga dia. Satu guni.
Okey, jom kita tabur di reban. Ini cara saya bersihkan reban. Ini reban. Belum ni saya letak reban anak ayam dalam ni, anak-anak ayam. Anak-anak ayam dia bila anak ayam tu terlalu banyak, dia punya najis dia tak terurai, najis dia jadi berkeping-keping. Tapi sekarang ni saya dah letak ayam bakar white dot dalam. Kalau kita gunakan dolomite, reban kita kering, lalat pun tak ada. Saya akan bersihkan dulu. Kebiasaannya saya tapis, pasir ni saya tapis kebiasaannya. Dua ekor ayam, najis dia pun kurang. Sepasang saya letak ayam dalam ni, kurang najis dia. Seminggu atau 2 minggu saya akan buat macam ni. Lepas najis saya tapis, saya akan tabur dolomite. Siap. Balik kan bekas makan dia. Okey, siap. Untuk mengelakkan reban kita belalat, saya akan buat macam ni lah. Saya akan tapis seluruh najis dia dan bulu-bulu yang gugur. Lepas tu saya akan tabur dolomite. Sepasang ayam blue white dot. Usia dah mencecah hampir 11 bulan ni, masih belum bertelur. Tak tahulah apa masalah ayam ni. Mungkin ada yang boleh share ke ilmu apa nak bagi dia bertelur. Usia hampir 11 bulan dah ni, masih belum bertelur. Blue white dot. Ayam ni reban dia bersawut. Ayam ni ada satu puru. Dia contohnya ni balung ni kan. Ni dekat mata ni ada bintik ni. Puru ni. Ni puru ni. Kesan ketinggal nyamuk. Kalau ayam reban dia bersawut, saya akan gunakan ubat ni. Ubat puru kan. Dia seekor ayam, kalau ikut sukatan daripada botol ini, satu penutup bersamaan dengan 5 ml ni. Satu penutup ni. Terpaksa ayam minum. Letak tangan macam ni. Letak tangan jari kita macam ni kan.
lontar dia. Tak habis lagi. Jangan lari. Okey, mak. Jangan berak aku. Bodoh kepak dia ni. Sedap air ni. Waktu dia tak nak. Sikit lagi. Sikit lagi. Tak nak dia. Berok kat aku. Berok kat aku. Bau ni. Okey, selesai. Ini pun bapak dia Astrolog Splash. Mak dia tak tahu ayam apa, tapi dia jadi kaki berbulu. Bapak dia Splash, tapi dia jadi blue. Saya tak ada ayam betina blue. Ada ayam betina hitam, ada sunset, keluar cross punya. Yang hitam tu pun cross Brahma. Tapi dia keluar jadi blue. Bapak dia memang confirm Astrolog Flash. Ni tak tahu jantan ke betina, tak tahu. Tapi macam betina. Tengok balung dia macam betina kan. Tapi kalau Brahma, balung dia macam ni jantan. Cantik ayam ni cantik. Ayam ni kira ayam kacuk lah ni. Tapi boleh je dah besar nanti saya claim dia Brahma, Blue Brahma. Boleh dengar pernafasan dia ayam ni. Dia dengar bunyi pernafasan dia. Ada. Ayam ni ada bunyi pernafasan dia, macam ada bunyi dia sama kan. Saya kalau ayam dia reban saya dibersaut, reban dibersaut. Bila ayam sesama saya akan bagi dia ubat ni. Termesin. Kalau usia kecil macam ni saya bagi dia separuh. Macam ni, separuh. Alhamdulillah buat masa ni dia memang berkesan ubat ni. Ayam tak biasa makan ubat. Dia memang mengelukur pun. Splash. Astrolog Splash kahwin dengan ayam kacuk Brahma, jadi macam ni. Nanti saya boleh claim dia Brahma Bantam, Blue Bantam Brahma. Ini antara ayam yang saya cuba hasilkan. Ayam reban dibersaut. Saya cuba hasilkan daripada persilangan. Ada 2-3 jenis lah persilangan ayam penelur. Antaranya BPR, Sunset, dan juga apa tu, ayam Rhode Island Red. Ni antara yang saya pilih lah, terpilih. Saya akan jadikan dia special Sunset. Boleh ke? Ada lagi ya ayam dia. Ini yang belum saya select. Ini ada yang betina dalam ni. Ni antara yang betina lah. Dan juga ada seekor yang jantan dalam tu. Saya akan cari yang betul-betul nampak cantik lah kan. Bulu dada dia macam ada putih-putih banyak. Muka ada putih tu kan. Seekor bapak ni. Jantan ni.
Saya akan cuba hasilkan ayam reban di Bersaut yang saya buat persilangan. Ini dah masuk persilangan yang keempat, kelima atau macam tu lah. Dah hampir 2 tahun ni saya buat. Ya, ini antara ayam yang saya kacuk lah. Saya akan buat selection ni. Saya akan pilih baka-baka yang nampak cantik kan. Jantan ada 2 ekor dan 1 ekor lagi. Ayam ni, ayam persilangan ni sekarang ni dia masih lagi belum stabil ya. Dia punya penetasan tu, dia punya anak ataupun yang akan berhasil tu tidak lagi stabil, masih lagi belum stabil. Yang jantan ni ada yang kaki kuning dan yang betina. Yang betina ada yang berkaki krim lah, krim ataupun yang nampak hitam-hitam sikit kaki dia. Yang seekor ni krim. Yang betina jantannya kuning. Dia macam masih lagi ada genetik BPR. Masih lagi dalam pemilihan lah, masih lagi dalam selection saya. Saya akan hasilkan yang kaki kuning dan yang kaki hitam atau macam yang krim-krim ni pun satu mana ada 2. Body besar ni hampir 3 kilo ni. Masih muda, masih umur bukan 5 bulan je tu. Belum bertelur lagi. Baru nak masuk 5 bulan lah, 4 bulan lebih je tu. Hasil persilangan yang saya buat, ada juga yang jadi light sunset berkaki kuning. Dia punya kaki dia kuning. Kebiasaan light sunset ni kaki krim kan, kaki putih ni tu. Ada juga yang jadi kaki kuning. Ni light sunset murtad lah ni. Marah pecinta-pecinta ayam tulen ni. Ini dia punya jantan hasil persilangan.